Okey, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni kita akan belajar something. Kita akan belajar sesuatu tentang kehidupan kita. Tapi ustaz tak nak cakap saja tu, tapi awak kena teka. Daripada gambar yang ustaz bagi. Contoh gambar yang pertama. Okey, tengok elok. Okey. Nampak? Nampak. Okey, apa dia pada gambar pertama? Dia tengah makan Ustaz. Dia tengah makan. Lagi apa lagi? Dia makan pakai sudu Ustaz. Dia makan pakai sudu. Okey, gambar yang kedua. Makan gelojo Ustaz. Makan gelojo lagi. Kotor. Okey, betul. Lagi Dia tak jaga kebersihan. tak jaga kebersihan. Okey. Apa yang awak boleh dapat? Apa yang awak boleh dapat tentang pelajaran kita nak belajar pada hari ini? Tak makan lah. Ada Tak makan Ustaz. Ada makan lagi? Ada cara makan. Belajar cara makan. Okey, semua betul. Hari ini kita nak belajar adab adab sebelum makan dan minum. Okey, seterusnya. Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Apakah antara adab-adab sebelum makan? Saya Ustaz. Ya, apa? Basuh tangan dulu Ustaz. Basuh tangan dulu. Lagi? Saya Ustaz. Baca doa sebelum makan. Baca doa sebelum makan. Lagi? Makan dengan tangan kanan Ustaz. Makan dengan tangan kanan. Lagi? Selawat Ustaz. Selawat. Okey. Semua betul. Tak ada pun salah. Okey, yang pertama, kita kena basuh tangan hingga bersih. Kenapa kita kena basuh tangan? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan supaya kita makan dengan tidak tangan kotor. Yang kedua, apa? Kena pastikan makanan itu Bersih. Yang kedua, kena pastikan makanan itu Bersih. halal. Iban. Okey, yang ketiga, seterusnya. Saya Ustaz. Okey, apa? Baca doa Ustaz. Baca doa tak lagi. Duduk dengan tertib, sopan. Janganlah baring masa nak makan, cangkung nak makan. Tak boleh. Okey, yang kedua, apa? Baru baca doa. Baru baca doa. Apa doanya? Sama-sama baca. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey, ustaz baca dulu. Ingat. Ustaz baca dulu baru kau ikut. Okey, ustaz baca. Dengar elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Okey, balik semua. Ustaz baca, lepas tu kau ikut semua boleh? Boleh. Okey, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Okey. Ustaz nak apa boleh bagi tahu? Kenapa kita kena baca doa sebelum makan? Baru dapat keberkatan Ustaz. Sebab nak dapat keberkatan. Betul lagi? Sebab tak nak makan dengan syaitan. Sebab tak nak makan dengan syaitan. Lagi? Apa? Supaya bila kita makan kita pelihara. Supaya bila kita makan kita terpelihara. Terpelihara daripada apa tu? Pelihara daripada gangguan setan. Gangguan syaitan. Okey. Okey semua. Kita dah belajar tentang adab sebelum makan. Okey, saya nak tahu. Ustaz nak tahu macam mana kalau Zarif nak makan ni. Ada makanan ke depan ni. Macam mana? Nak mengamalkan Zarif nak guna adab makan yang Zarif belajar ni. Masa Zarif nak makan macam mana? Cuba bagi tahu Zarif. Baca doa dulu. Doa dulu. Okey. Tapi sebelum tu kita basuhlah tangan tu. Okey, basuh tangan dulu. Yang mana dulu ni? Basuh tangan dulu Ustaz. Okey, basuh tangan dulu. Lepas tu baca doa. Okey, baca doa. Lepas tu tengoklah makanan tu ada letak. Okey, kalau tetap. Lepas tu
makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Okey, betul ke tak? Betul. Okey, kalau Arif, macam mana pula Arif? Kalau saya akan basuh tangan. Lepas saya basuh tangan, saya pergi makan. Terus kalau saya tak pergi makan, saya nak makan apa? Betul tak Ustaz? Okey, betul. Jadi saya akan pastikan makanan saya itu halal Ustaz. Okey, betul. Saya akan duduk, saya duduk sopan-sopan Ustaz. Okey, betul. Sopan-sopan, lepas saya baca doa, baru saya makan. Okey, betul ke tak? Betul. Okey. Ustaz nak tanya lagi. Kalaulah awak nampak kawan awak duduk tak sopan masa makan, apa awak buat ni? Ha. Saya nasihat dia Ustaz. Saya tegur dia. Macam mana awak nak tegur dia? Saya datang kat dia, Ha. saya cakap tak baik duduk macam ni, kena duduk sopan-sopan. Okey, bagus. Betul ke tak Amin buat macam tu? Betul. Okey, contoh. Kalau awak nampak kawan awak nak makan tapi dia baca doa nak masuk tandas, macam mana awak buat sampai? Dia baca doa masuk tandas Ustaz. Ha. Itu tak boleh tu dia baca doa makan. Ha, betul. Macam mana awak nak bagi tahu dia? Nabi kata, ini bukan doa makan, ini doa masuk tandas. Ha, lepas tu Lepas tu suruh dia baca balik doa makan. kalaulah kawan awak tak tahu macam mana nak tak tahu doa makan, apa awak nak buat ni? Kalau kawan saya tak tahu cara baca doa makan, saya ajar dia Ustaz. Ajar dia macam mana doa makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suruh dia baca dan ikut dengan saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, bagus semua. Okey. Semua hari ni kita belajar tentang adab sebelum makan. Yang pertama tadi apa? Basuh tangan. Basuh tangan. Yang kedua, Duduk tertib. duduk dengan tertib. Yang ketiga, Baca doa. baca doa makan. Ada satu lagi kita tinggal. Pastikan makanan bersih. Pastikan makanan itu bersih dan Halal. Okey. Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini dapat awak amalkan dalam kehidupan seharian. Masa awak nak makan, baca doa, pastikan duduk dengan sopan dulu, pastikan tangan bersih dulu, dan pastikan juga kawan-kawan kita mengamalkan adab makan. Dan jangan kepada hanya kawan-kawan kita, kalau kita balik rumah pun kita perhatikan ibu bapa kita, lagi adik-adik kita nasihatkan supaya dia orang mengamalkan adab sebelum makan. Kalau kita mengamalkan adab sebelum makan, maknanya kita akan disayangi oleh Allah. Okey, sekadar itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.